Budak-budak bangun pukul 5, pukul 6, bangun telefon dah, van dah sampai ke cikgu, van dah sampai ke cikgu. Dia kata dia main sini, seronok lah. Tahun depan dia nak main lagi, dia kata. So, diorang datang sini dengan the voucher, dengan this tagging pun. So, the new things to them lah. Drone boleh terbang macam tu ke? Drone boleh main macam tu ke? Berasa bangga kerana kami mendapat tempat untuk pergi ke Melaka. Kalau saya rasa macam susah nak ambil time nak belajar coding tu macam ni. So bila datang sini rasa nervous tapi alhamdulillah lah dapat. Pendrive susah nak masuk. Lepas tu dengan 3D patah. Pertama kali kami guna 3D printing. Memang masa tu sangat kritikal untuk kami siapkan design. Setiap orang yang kami lawan tu semua ada keistimewaan masing-masing. Hari ini saya bawa 32 orang murid yang menyertai 7 acara. Saya bawa hari ini 14 orang murid. 40 orang pelajar terlibat dalam lebih kurang 7 pertandingan. Ini anak saya rasa sangat bangga. Dia berani untuk datang untuk masuk pertandingan ni. Walaupun dia baru year 1. My student ni mostly anak petani, mostly pekerja-pekerja biasa lah. Murid-murid kami kebanyakannya B40. Diorang datang sini, diorang the mindset tu macam dah lain daripada pelajar lain. Diorang akan jadi lebih matang, lebih keluar daripada kepompong. Menarik minat murid-murid dalam STEM dan memupuk semangat kerjasama. Dia boleh mencungkil bakat, dia boleh berfikiran kreatif, lepas tu dia rasa seronok nak menerokai sains. Pendedahan kepada bidang STEM ni sangatlah penting sebab generasi sekarang ni lah yang akan membentuk masa depan Malaysia kita. To encourage the youngsters to actually be more attracted to science. Saya nak mereka rasa pengalaman tu aja. Kalau tak dapat, at least mereka dah dapat pengalaman ni. The most important thing lah, to me lah. Yang penting kena ada keyakinan diri. Kita jangan takut. Penglibatan SMK Jalan Tasir dalam sekolah ini adalah sejak dari 4 tahun yang lepas. Dan setiap kali kami mengambil bahagian di peringkat kebangsaan, ada juga pasukan ataupun pelajar kami yang mencapai kejayaan. Sekolah tak mampu nak provide robot-robot untuk memasuki pertandingan ni. Dengan adanya Malaysian Tallympik ni, kami berpeluang dapat mengoperasi robot, dapat pegang dan dapat tengok. Kami rasa seronok. Jadi kami harap pihak Tallympik buat lagi tahun depan, memperbanyakkan pertandingan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pesara saya kerana memberi peluang kepada kami semua untuk masuk ke dalam pertandingan Tallympik ni. Sebagai parent, saya support sebab mereka sangat minat. That's why kami okey je dia masuk. Thanks to you, all of you. Terima kasih pihak Tallympik. Tallympik, bye!